Okay guys, so hari ini nak recommend anda kereta Pro 2 Myvi. Okay, so yang ini dia adalah model tahun 2020 1.5 spec advance. Okay, Myvi Gen 3 lah. So untuk harga on the road dia 43,800 sahaja. So bulanan dalam RM570. Yang ini saya kira untuk full on. Okay, untuk full on. Tapi untuk kereta Pro 2 ni biasa kena standby sikit down payment lah. Okay, so yang ni warna garnet grey. Warna lumayan cantik. Okay, interior pun still cantik lagi. Okay, dashboard semua kilat-kilat. Kerusi dia full original leather seat sebab yang ini dia spec advance lah. Ada lagi touchscreen display. Okay, seat belakang kalau kata nak bawa satu family pergi jalan-jalan, okay, 5 orang masih cukup lagi. Kalau kata ada 6 orang susah sikit lah. Okay, so design belakang pun cantik. Dah siap dengan body kit chrome. Okay, rim maintain original, keyless entry ada. Okay, steering multifunction steering lah. Okay, so kawan-kawan kalau berminat dengan Myvi ni, boleh komen bawah ataupun PM dekat saya.